Aku rasa benda macam jadi cameraman National Geographic ni. Tapi banyak betul eagle ni. Puas hati tu eagle ni. Kita nak pergi tengok ikan pula. Jadikan hiasan je belangkas tu. Decoration. Kamu betul-betul? Ingat kan mainan ni. Oh ni puffer Mrs. Puff. Oh. Dia kempis. Dia buang air. Oh, dia buang air. Dia kebun Okey ke? Oh, dia kembali balik? Dia besar balik. Dia comel. Macam mana? Okey dah. Dia besar balik. Baby. Comel. Baby cute. Lagi kita ni nanti dia besar. Cukup. Baru tahu lah. Oh, lah. Dia macam geli. Gerak ke kaki dia? Gerak. First time pegang, first time nampak. So, dah naik boat dah. Balik. Tahu daripada tengok ikan tu kita balik ke jeti. Lepas tu fikir lagi mana nak makan sekejap lagi. Lebih kurang sejam, 40 minit macam tu lah. Kalau datang random macam kita orang ni, RM25 je. Sekarang kita kat pusat Eco Pelajaran Hutan. Apa nama? Kena bayar dulu sebelum masuk. Dah bayar? RM12 tu untuk 2 orang.